Review sound Natasha Asteroid tanpa sebarang mic. Let's go. Alright, efek pertama ni fingerstyle. Alright, efek yang kedua, strum. Tak tahulah strum ataupun string. Dia STR tulis sini kan. Yang ni efek favourite aku lah. Terusnya adalah bend. Okay? Bend ni bunyi dia ada chorus sikit. Kalau nak main strum sangat sesuai lah. Rock kapak banyak pakai sound macam ni. Okay, next efek solo . Walaupun kita ni dah ada M siap dalam dia, tapi korang juga boleh main dekat M ataupun cucuk dekat jack. Nampak tak bawah dia ada lubang ni kan? So korang boleh perform on stage ataupun bawa basking. Dia punya size pun besar. Kalau tanpa efek pun korang boleh main dengan bunyi sedap. Setiap pembelian korang akan dapat gig bag macam ni sekali. Yang padded ni, nampak tak? Kalau korang nak test sendiri macam mana feel dia, korang boleh pergi ke guitarlicious.my ataupun tekan je kat beg kuning tu. Mantap.